Untuk model X50 baru nak setting dia punya bonet tinggi rendah. Jom Kimi tunjuk macam mana. Okey. Tinggi betul. Okey, sekarang ni anda nak rendahkan bonet dia. Okey, kita rendahkan sikit. Okey, kita rendahkan macam ni. Lepas tu kita set. Tekan je button ni. Okey, lepas tu kita tutup. Okey. Okey, jom kita buka. Adakah tinggi bonet dia sama macam mana kita setting tadi? Nampak? Rendah kan? Rendah. So kalau nak tinggikan balik, tolak sampai atas, maksimum macam ni, tekan balik. Okey dah. Macam tu saja. Mudah kan nak setting ketinggian bonet X50. Sama saja macam mana X50 lama, macam tu juga setting X50 baru. Tetapi pastikan anda punya X50 tu ada power boot. Barulah kita boleh setting macam mana ketinggian yang kita nak. Okey, sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.